lebih dia tadi korang potong. So dia akan jadi begini. Okay, first thing korang kena ada berambut. Tali berambut ni korang potong siap-siap dalam satu hasta. Tali ni korang pakailah 10 pound ke atau 12 pound. Tak perlu besar-besar, 8 pound dah kira elok lah. Tapi make sure dia punya diameter ni tak terlalu kecil lah. Nanti kalau dia terlalu kecil susah korang nak ikat. Okay, so kemudian untuk mata kail yang kita ambil jenis yang ring hook. So cara nak ikat dia, mata kail ni kena facing dekat korang macam ni. Kemudian tali ni masukkan dekat dalam lubang. Lepas tu lebihkan sedikit daripada mata kail sebab nanti mudah korang nak ikat. Jadikan dia macam ni. Kemudian yang hujung tu korang tindihkan dekat atas mata kail tu begini. Dan yang ini korang lilit bodi mata kail ni 5 ke 7 kali. Okay, kemudian tali ni masukkan belah sini. Jangan duduk belah sini, masukkan dia sebelah sini supaya nanti bila korang tarik dia senang. Dan yang hujung ni korang tariklah guna payah ke ataupun guna gigi. Tarik sampai dia habis. So bila dah habis, baru korang tarik balik yang dekat bawah ni. So bagi dia kemas. Okay, dah siap. So yang lebih ni korang boleh potong.